Assalamualaikum. Okay, korang tengok. Kat sini ada lori polis. Lepas tu dekat situ ada kereta polis. Nampak tak? Ada kereta polis. Sebab ada orang meninggal dekat dalam rumah. Seorang pun tak tahu. Tapi disebabkan bau busuk, ada orang buat laporan lah. Macam tu. Tengok ada ramai orang. Sekejap. Ada ramai orang tu dekat tu. Tapi tak nampak. Sebab ada ni ayah punya apa nama tempat ni lah, otek itu, otek pula. Nurul pun tengah kelam kabut. Ni dekat Kenanga, apartmen Kenanga. Ada orang kata bau mayat lah, busuk. Okay. Kalau korang suka, jangan lupa like, komen, subscribe dan tekan lonceng sis Nurul. Sebelum tu, tolong doakan mayat ni dalam keadaan yang okey-okey je walaupun dah bau busuk. Okay, Assalamualaikum.